Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam Okey guys, rutin seperti biasa, aku akan hantar motor pergi servis lah. Ni kita nak pergi servis lah. Lepas tu aku nak tukar aku punya brake di belakang sebab apa? Brake di belakang tu dah makan lah, dah berlekuk lah. Tak tahu lah, sejak tukar mono yang baru ni tu kan, bila lalu garisan kuning tu kan, kuat betul dia punya melantun-lantun tu. Hari ni nak tukar minyak hitam. Lepas tu nak servis caliper brake belakang tu. Lepas tu dengan pasang disk baru tu sekali dengan brake pad lah. Kenapa gemuk-gemuk ni? Mana toke tak ada? Pergi cari sarapan dulu lah guys. Pokok lapar, tak boleh nak fikir lah. Bengkel tu tadi sibuk. Hari ni tak ambil order, hari ni kita nak order. Okey guys, hari ni dekat nasi lemak Cik Su guys. Tengok aku makan hari ni nasi lemak telur matang dan paru guys. Macam nak hujan je. Nak pergi mana ni? Janganlah hujan. Gelap je tu. Tadi sana dekat Jostown punya panas. Bunga sakura jatuh. Dah lah, aku raincoat tak bawa. Jalan jam pula ni. Aduh. Kuat tiang angin. Siapa pula yang sodok belakang kereta tu? Janganlah hujan dulu, ya Allah. Janganlah hujan dulu. Dah sampai kat bengkel tu, tak apa lah, hujan-hujan lah. Hujan lah guys, tak boleh lah pergi sana. Raincoat tak bawa, lepas tu kamera tak waterproof pula ni, aduh.
later. Okey guys, seperti sedikit sedutan yang aku tunjuk tadi tu. Itu adalah proses pemasangan aku punya brake disc baru dan juga servis kaliper brake belakang. Dan juga ini termasuk dengan tukar minyak hitam lah. Aku baru tengok aku tukar minyak hitam tapi aku tak tangkap gambar lagi mileage ni. Tak apa lah, tak pergi kita berhenti mana-mana kita tangkap gambar lah. Jadi sebab apa punca yang menyebabkan aku servis aku punya kaliper belakang ni? Sebab apa dia mungkin habuk banyak. Jadi dia punya piston dia tu tak patah balik tau. Dia tak dia patah balik tapi tak secukupnya. Bila tekan tu dia piston dia tu keluar, dia terus lekat kat situ lah. Jadi brake pad tu masih mencengkam dekat disk. Dan bila double stand ke pusing tayar belakang tu berat. Dia jadi berat. Dia bila pusingan berat tu, bila kita bawa pun dia jadi berat sebenarnya. Dia lagi satu dia makan disk tu. Sebabkan brake pad tu dia tak patah balik betul. Dia makan brake disc tu. Nanti aku tukar dia punya disc tu. Ini disc pun tukar baru, brake pad baru. Servis tadi, bleeding balik, tukar minyak. Lepas tu dia punya botol tu pun jam. Nak buka dia punya skru botol tu penutup dia tak boleh. Jadi tukar dengan botol-botol sekali. Buat masa ni dia brake tu dia tak berapa cengkam betul lagi lah. Sebab disc tu baru kan, dia masih licin. Dia bila dah pakai nanti dia jadi agak kasar sikit. Time tu dia baru cengkam betul lah. Minyak hitam pun tadi pakai minyak hitam biasa. Aku akan pakai 1040. Sebab sebelum ni ada pernah pakai 1550. Enjin jadi berat tau. Aku rasa aku kena tangkap gambar dulu mileage ni. Takut nanti lupa. Sekejap aku cari tempat berhenti jap. Banyak pula kereta ni. Aduh. Tadi sebenarnya selepas keluar daripada bengkel tu, hujan tau. Itu pun aku sampai ngam-ngam sampai bengkel tu, hujan turun lebat. Sebab tu lah. Ini kalau sebenarnya aku rekod video ni, aku dah rekod belah petang, bukan selepas keluar daripada bengkel Tadi dekat bengkel tu pun berapa barang enggak tukar lah. Semua kena 250 tu lepas diskaun lah. Ini harga member-member lah. Sebab bengkel tu pun aku selalu pergi kat tu. Cuma dulu dia nama lain, sekarang dia tukar nama. Dulu nama dia Dream Motor Accessory. Sekarang dia tukar ML Motor Penang. Aku tak tahu ada tukar toke ke macam mana, aku tak faham kan. Tapi dia tukar nama lah. Ini sebab apa aku masuk kawasan yang ada banyak kereta, banyak motor ni kan. Jalannya agak sesak lah. Kita boleh test dia punya braking. Test braking. Lepas tu nanti lepas kita jalan kita check lah dia okey ke tak okey, ada apa-apa leaking ke apa kan. Boleh kata so far okey lah brake. Lepas dah servis ni tadi, dia bila brake pad korang tu makan disk, jadi dia jadi berhabuk tau. Jadi berhabuk, tu yang dia punya kaliper kotor. Piston dia tu jadi lekat, tak mau masuk balik. Patutnya bila kau tekan brake, dia keluar, dia masuk balik sikit. Dia akan kembangkan brake pad tu balik tau. Tapi ni tak, dia lekat, duduk lekat terus dekat disk tu. Tu yang disk tu makan. Lepas tu pula janganlah pakai brake pad murah. Kalau boleh janganlah pakai brake pad murah yang harga
30, 40 kan. Kadang-kadang ada jual dekat Shopee RM10, RM20. Kalau boleh elakkan lah. Macam aku brake pad aku pakai RCB lah. Buat masa sekarang ni brake pad RCB saja yang boleh katakan terbaik lah dalam banyak-banyak brand yang aku dah pernah try. Kira first RCB, dan untuk second aku boleh cakap Tobaki lah. Kalau kata kau nak budget sikit, kau boleh ambil Tobaki pun okey. Cuma dia tak tahan lama lah. Kalau kau orang jenis bawa motor ekstrim, jenis selalu laju ataupun long distance kan, yang ataupun yang selalu main dalam town, yang suka selalu break kan, sebaiknya korang guna yang sekurang-kurangnya Tobaki lah. Brake pad Curado, kalau kata korang jenis bawa motor tak ekstrim, boleh pakai lah. Tapi untuk jangka hayat yang lebih lama, aku lebih sarankan RCB. Aku belum jumpa lagi yang lebih baik lah. Kalau kata korang pakai caliper standard lah, standard motor. Kalau kata korang pakai caliper aftermarket tu, aku tak pastilah, sebab aku tak pernah pakai lagi caliper yang aftermarket ni. Lagi satu, kalau kata brake belakang, nak beli caliper aftermarket pun carilah yang kualiti sikit. Kalau macam RCB tu, dah tentu kita tahu lah, lepas tu dia ada warranty dan sebagainya. Warranty pun kau nak kena pergi bengkel yang betul lah. Jangan pergi bengkel yang asal boleh. Dia ada barang RCB tapi warranty tu dia tak boleh nak claim. Ada sengau macam tu. Aduh, tersilap masuk sini. Traffic light ni lama. Sekejap lagi aku cari tempat pergi rekod video vlog sekejap. Hari ni aku rekod pakai full face tu pasal aku rancak sikit cakap ni kan, walaupun berhenti traffic light kan. Oh, traffic light ni lama kan. Tadi ada beberapa barang lah yang aku tukar. Nanti sekejap lagi aku tunjuk lah kat korang apa barang dia. Depan ni ada Shell isi minyak dulu lah. Dah lalu pump minyak. Tengok penutup ni pun tadi aku tukar ni. Bukan tukar lah, penutup turbo cover je. Sebab atas tu dah karat. Tak full. RM8 tak full. Okay guys, macam korang tengok ni, disk baru. Panas. Disk baru, lepas tu tadi dah servis. Dia brake pad baru, ni pakai RCB. Nampak, minyak grease pun tak kering lagi. Okay. Lepas tu botol minyak brake ni tadi yang asal motor ni tu dah jam. Dia punya skru tu tak boleh nak buka, jadi tukar yang lain lah. Okay. Ini Brembo celup. Ini bukan original Brembo ni aku rasa. Tadi buat disk, servis caliper tu je lah. Yang lain tu semua masih sama lah. Lepas tu RS ni aku dah pakai 5 tahun lebih lah. Pada bahagian enjin tu aku pernah usik dia punya tensioner, tukar tensioner manual. Lepas tu clutch plate pakai Kevlar punya KZR. Dia punya spring pakai Cozy, spring racing tapi dia tak keras sangat lah. Yang lain-lain tu macam rantai sprocket biasa lah, aku dah tukar 2 kali lah. Tapi yang ni pakai O-ring. Sebelum ni pakai O-ring yang Yamaha, tapi yang ni aku pakai RKM. Yang ni RK ni dia tahan lama sikit lah, lepas tu dia lambat kendur. Itu aku rasa mata sprocket tu dah tajam, tapi rantai tu pernah tarik berapa kali je, banyak lagi boleh tarik belakang tu. Kalau korang tengok dekat sukatan ni, banyak lagi boleh tarik ke belakang kan, tapi sprocket dah tajam lah. Lepas tu disk belakang tu sebenarnya aku banyak kali lah tukar. Dia bila kita terlampau ekstrim, aku rasa aku tu setahun sekali kot aku tukar disk belakang tu. Ini dah kali ketiga lah tukar disk.
Di standard dia kan bunga-bunga macam RSX tu. Yang ni dis RS V1 V2 bulat. Kalau RSX dengan RS V3 dia bunga-bunga. Dia punya dis dia. Tapi sekarang aku pakai bulat lah belakang tu. Mileage pun dah dekat 50,000 lah. Selain daripada tu tak pernah tukar lah, kecuali flushing coolant. Tiap-tiap kali aku tukar clutch plate, aku akan flushing lah coolant. Akan tukar coolant baru. Aku tak akan masuk balik coolant yang lama tu lah. Walaupun masih elok, aku akan tukar yang baru lah. Jadi dalam masa 5 tahun tu aku tak pernah lagi buat lah dia punya major service yang belah water pump tu. Aku tak pernah buat lagi. Sebab apa? Selagi dia tak leaking tu, aku rasa tak payah buat lah kan. Ada nampak ada air ataupun ada minyak dekat pipe yang tepi belah sana tu. Tepi belah kanan tu ada 2 pipe kan. Satu pipe daripada botol peteng coolant, lain satu daripada cover engine tu. Bila ada yang minyak keluar daripada cover engine tu, maksud dia punya water pump ada problem lah. Lagi satu oil pump. Oil pump aku pernah tukar. Aku pakai Umar Racing. Yang ni oil pump pakai Umar Racing. Buat masa ni sampai sekarang kira okey lah. Tak ada apa masalah. Minyak pun support naik elok. Macam sekejap bagi lori lalu lah. Macam minyak hitam selalu pakai Hayo lah. Tapi hari ni tadi pakai brand lain, made in Germany. Apa tak tadi aku lupa nama dia, RZI ke apa. Macam tu lah. Pakai fully synthetic 1040. Aku akan pakai 1040 lah. Sebab 1550 dia macam berat lah kan. Jadi aku pakai 1040. Overall selain daripada tu tak ada tukar apa-apa lagi lah. Mono. Itu hari dah tukar mono. Ni pakai mono apa tu ini pakai mono TSR. Mono yang ni pakai TSR. Sebelum ni tukar pakai RCB punya Kong cepat Kong mono. Sebab aku rasa terlampau overload ke macam mana. Lagi satu RCB ni tu dia spring dia kecil sikit lah daripada yang standard motor pun. Kalau macam TSR ni dia sama saiz dengan standard motor. Dia punya spring dia tu gemuk-gemuk. Dia punya berapa mm dia tu lain cerita tau. Dia punya spring tu benda kecil lah. Kapal terbang pula lalu. Jadi accident hari tu tukar cover set lah. Itu pun sebab accident. Kalau tak accident tak tukar lah cover set. Daripada warna biru jadi warna merah. Merah ni lah, matte black. Tayar aku dah tukar banyak kali lah. Tayar belakang, tayar depan baru tukar sekali. Tayar depan ini pakai Corsa A26. Sebelum ni tayar depan pakai standard motor lah, standard kilang. Yang belakang dah banyak kali lah. Gitu mula-mula tukar pakai IRC. 2 kali pakai IRC kira kalau nak performance dengan budget sesuai lah IRC. Lepas tu Corsa A26 pakai depan belakang. Corsa A26 dia kalau jalan licin, jalan basah ada licin. Lepas tu hari tu ada promotion tayar brand Premax ni. Tukar lah, dia pakai bunga W Rosso Sport kan. Bunga Rosso Sport. Tapi Rosso Sport dia cak ayam lah, licin. Premax ni tayar daripada Indonesia. Bunga cantik tapi licin mat. Memang tayar dia bunga lebih kurang sama je dengan Rosso Sport tu, tapi licin. Selain daripada tu, biasalah tambah cover ni. Biasalah tu. Tadi tak ada laju sangat terangkat ni Jadi itu sajalah yang aku nak kongsi buat masa ni. Boleh kata dalam masa 5 tahun tu enjin tak ada buat masalah apalah. Steady lah enjin RS. Tapi yang penting kena pandai jaga lah. Minyak hitam on time, servis. Minyak hitam lah, nombor 1 minyak hitam lah, on time. Kena servis. Yang lain-lain tu tak ada masalah apa sangat. Pada bahagian balancer tu yang pentingnya minyak hitam lah kena jaga. Cuma sekarang ni ada bunyi yang mangkuk kelas tu lah, bunyi ketak-ketak kan. Itu je lah. Yang tu mangkuk kelas tu kena ganti satu set aku rasa. Jadi itu sajalah. Okay. 2 hours later. Okay guys, itu sajalah apa yang aku nak kongsi dengan korang hari ni. Terima kasih kerana terus menonton dan terus support channel AMRV ni. Jadi banyak lagi konten-konten yang ada dalam channel ni yang korang boleh explore dalam channel AMRV ni. Jadi
tengok juga konten-konten yang lain yang aku dah sediakan untuk korang. Memang bermanfaat dan juga boleh menambah pengetahuan korang tentang dunia pemotoran dekat Malaysia ni. Bukan sekadar modified motor ataupun make up motor ke kan. Banyak benda lagi aku dah cerita. Jadi korang boleh consider untuk tengok video-video yang lain jugalah. Jadi terima kasih kerana menonton untuk video hari ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.